Assalamualaikum. Okey geng. Salam part 2 Okey. Part ni petang-petang ni tuan rumah bagi aku pinjam motor. Ni motornya. Okey geng. Jalan kita ke laut. Kita tengok apa view ada dekat sana. Tepi lah. Jom. Punya letak dulu. Lagi jeti. Jom geng, kita lihat keindahan yang Allah bagi kepada kita. Sunset geng, sunset. Enjoy. Tak payahlah nak pergi Thailand sana kan, jauh-jauh. Cantik. Kat sini ada. Lagi sekarang minyak dah mahal, minyak dah naik. Jalan-jalan dekat-dekat sini je geng. Banyak lagi tempat cantik yang betul. indah dekat Malaysia ni. Tempat yang aku tunjuk ni sebenarnya ada jambatan, tapi tak nampak lah kamera aku ni tak boleh zoom. Jambatan tu jambatan E22 yang menghubungkan Desaru ke Senai. Okay, layan anak saudara nak masuk TikTok. Closing sikit. Okey dah. Okay geng, jom ikut aku. Kita pergi ke custom. JP custom sana jauh juga lah, dalam tu sini tu juga kot. Enjoy the view yang dah nak sampai ni. Okay, yang tu sekolah rendah Tanjung Turan
masjid Jami. Oh, cantik. Di laut. Okay, kat belakang masjid ni lalu ada ni baru ada custom punya immigration. Kat sini memang ramai yang budak-budak ambil gambar kan petang-petang hari sunset. Memang santai lah kat sini. Right. Budak kat sini sebenarnya sporting dia orang suka aku ambil video dia orang kan. Okay geng, balik dulu Okay, kita on the way balik ni sebab hari pun dah nak gelap. Pasal kita dah booking buggy tu tadi masa kita datang kita tak dapat naik buggy. Okay, sekarang ni dah nak balik ni kita dah booking dia tapi dia cakap pukul 7. Maknanya pukul 7 ni kita tunggu dia lah sampai dekat Mat CPA nanti. Okay geng, jom layan. Tunggu dekat Mat CPA. Okey, sampai sudah. Parking dulu motor. Tapi kalau tertinggal kat sini insya-Allah dapat. Okey geng, pukul 7. Ya, Rugi pun sampai. Okey, sama-sama lah. Budak-budak pun dah tak sabar nak naik dah ni. Tak sabar semua Ini nak lebih jauh. Lepas tadi tak ada. Boleh ke? Ini jatuh-jatuh dia ada tak ada pijak tau. Mana? Awal ni depan tu. Sini. Tidak sini. Jiwa depan. Depan kau tak boleh begini. Jiwa depan dengan nenek. Kau pening jatuh ni. Tak nak. Pergi. Boleh. Duduk sebelah. Amin mana? Amin bawah ni. Bawah train. Amin mana? Kau pilot. Pilot. Gigi. Amin tinggal di saya. Tahu bekerja bersama. Gigi. Maghrib hari tunggu Sampai Zul, sampai mengajuk tu tak dapat. Sampai mengajuk Boleh nak tempat orang tu tadi ni. Betul awak hantarlah dia orang dulu. Kau dah dapat naik apa dah? Oh boy. Tak, yang penting malam ni mesti dah boleh take jam kan? Ya, tak dapat naik. Tak, ni satu trip tau. Kan? Okey. Sama. Nanti. Bye. Ada budak. Amin juga dengan ni. Amin dengan siput. Kau cakap dengan atuk. Atuk yang tak ada Amin. Siput. Okey geng, laluan yang aku jalan ni sama juga yang laluan tadi yang aku lalu naik motor tadi tu petang. Sama juga laluan dia. Dia pusing dekat sekolah tadi tu lah. Sekolah, ada masjid, custom. Nanti kita berhenti kat sana, ambil gambar dulu.
Okay, enjoy. Lengkung dan kena siang. Bagi ni pun tak boleh buat laju Kalau dia bawa laju memang terbang je kat belakang ni semua ni. Dia jalan macam gini je lah, santai, slow-slow je. Lepas tu dia boleh sampai ke 40 minit ke hingga 1 jam dia punya perjalanan tu untuk pusing Pulau ni. Okay. Oh, ni buat band tadi? Yang buat band. Tadi tu akak yang bawa band tadi tu bawa anak dia sekali. Okay, band dia parking kat sini. Ni band dia. Cepat lompat dah. Jalan kat sini memang orang kurang lalu Lagi-lagi macam kita lalu ni dah sendiri sangat, dah petang pukul 7 minit tu. Okay geng, kita akan sambung pada part 3 geng. Pasal video ni terlalu panjang sangat lah, tak boleh nak edit sekali. Okay, tunggu aku dekat JT Custom part 3. Enjoy geng, tunggu aku geng kat sana.